Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Saleh, Pegawai Pendidikan Daerah Kulai, diiringi Div-Div Kehormat masuk ke Dewan. Hadirin dipersilakan duduk. Berikan tepukan gemuruh kepada persembahan sebentar tadi yang bertajuk Anggrek Desa oleh Kumpulan Kesenian PPD Kulai selaku pembuka tirai pada hari yang penuh bermakna ini.
Kata-kata mampu menyampaikan makna, namun suara yang padu dengan harmoni mampu menyentuh jiwa. Persembahan yang diperdengarkan tadi merupakan lambang kebersamaan, disiplin dan kesepaduan warga pendidikan. Bagi menyemarakkan semangat kecintaan terhadap negara serta organisasi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan hadirin untuk berdiri bagi sama-sama menyanyikan lagu bangsa Johor, lagu Negaraku, lagu Perkhidmatan Awam dan melafazkan ikrar rukun negara.
bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Maju Johor. Salam pendidikan bermutu insan terdidik negara sejahtera. Salam Johor Leeds. Salam pendidikan Kulai Reform 2.0 Execute to Achieve. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Saleh, Pegawai Pendidikan Daerah Kulai. Yang dihormati Encik Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali, Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD Kulai. Tuan Haji Muhammad Syukri bin Haji Hashad, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah PPD Kulai. Tuan Haji Muhammad Bakri bin Makdiah, Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Kulai. Tuan Haji Ziman bin Muhammad, Pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Daerah Kulai. Barisan Timbalan PPD Pejabat Pendidikan Daerah Kulai. Pegawai-pegawai dan anggota kumpulan pelaksana. Barisan Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Kulai yang diraikan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, seterusnya sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Kulai tahun 2025. Hadirin yang dirahmati sekalian, bagi memohon keberkatan dan keredaan ilahi agar perjalanan majlis ini dipermudah serta diberkati, majlis dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Irman bin Yahya untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segini mempersilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallahu wal ghafurur rahim. Ila hajatin habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, muallimin wal muallimat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ويا رحيم
dengan kemuliaan nama-namamu, dengan keagungan sifat-sifatmu, dengan keluasan rahmat dan ihsanmu dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025, Pejabat Pendidikan Daerah Kulai. Kami memohon taufik dan hidayahmu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas limpahan nikmat kurniaanmu. Anugerahkan kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk menera ilmu, pengetahuan serta bimbingan para pegawai yang kami kasihi. Allahumma ya Fattah wa ya Alim, berikan kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam melaksanakan tugas dan menerima ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang dan gemilang di dunia akhirat. Bantulah kami untuk menjadi insan mulia yang baik akhlak dan budi pekertinya. Bukakanlah kepada kami segala pintu hikmahmu dan kurniakanlah kepada kami akan rahmatmu. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah kedua-duanya sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kecil. Juga ampunkanlah segala dosa-dosa guru-guru kami dan umat Islam keseluruhannya. Allahumma ya zal judi wa rahmah, anugerahkan apalah kiranya riayah dan inayah, perlindungan dan penjagaan, keafiatan dan kesihatan, taufik dan hidayahmu yang berpanjangan lagi berterusan kepada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, kepada duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia, duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, yang amat mulia Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, duli yang amat mulia Tunku Iskandar Raja Muda Johor, paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allah ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, serta menjalin muhibbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jua ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Erman bin Yahya atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Kulai tahun 2025 berjalan dengan lancar. Bagi menjayakan sesi fotografi, diminta hadirin dan hadirat memberikan senyuman yang paling manis dan bergaya. Segak bergaya kita abadikan detik penuh bermakna ini bersama barisan tetamu kehormat kita. Okey, senyum semua. Okey, guna reform 2.0. Kanan. Alright. Terima kasih diucapkan kepada semua. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Kulai dianjurkan bukan sekadar meraihkan kejayaan. Kejayaan bukan sekadar destinasi, tetapi himpunan langkah-langkah kecil yang dihayun dengan tekad yang besar. Ibarat kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka pada hari ini nama-nama yang bakal diraikan ialah lambang kecemerlangan yang akan tersepahat dalam lipatan sejarah organisasi masing-masing. Tahniah sekali lagi kami ucapkan atas kejayaan yang telah dicapai oleh semua penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025.
Hadirin sekalian, Hemas Tempawan buat memputeri busana indah buat rupawan. Sudilah Tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, mari dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Saleh, Pegawai Pendidikan Daerah Kulai untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan ini segala hormat dipersilakan. Terima kasih kepada barisan pengacara majlis. Saya bila melihat persembahan yang dilakukan oleh warga pendidik tadi, saya dah macam merasakan kita berada dalam pra hari terbuka PPD, Kanwil Pendidikan Madani yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Salam Jolits, salam pendidikan Kulai, Reform 2.0, Execute to Achieve. Yang saya hormati barisan penolong barisan timbalan PPD, Encik Suhaimi bin Muhammad Ali, Encik Tuan Haji Syukri bin Arsyad, Encik Anwar bin Jaafar, Encik Kamaluddin bin Muhammad Ali, barisan, rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar, semua penerima-penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi warga pendidikan daerah Kulai tahun 2025 serta semua yang berada di dalam dewan yang seberindah ini. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir pada hari yang sangat bermakna, yang mungkin menjadi satu kenangan yang cukup bererti sepanjang perkhidmatan sebagai penjawat awam, terutama kepada barisan rakan-rakan guru ataupun anggota kumpulan pelaksana di sekolah-sekolah. Hari ini kita memberikan pengiktirafan kepada 402 orang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang yang telah memperlihatkan mutu kerja, komitmen, integriti serta kecemerlangan yang tinggi dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab masing-masing. Anugerah ini merupakan simbol pengiktirafan terhadap segala usaha, pengorbanan, kesungguhan dan kesetiaan yang telah dicurahkan sepanjang menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Sesungguhnya kecemerlangan sesebuah organisasi dapat dijelmakan dengan kehadiran insan cemerlang dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kehadiran mereka amat bermakna untuk sebuah organisasi sekaligus dapat membantu kejayaan pendidikan khususnya di daerah Kulai ini. Akhirnya keistimewaan ini menjadi medan terbaik dengan kerjasama seluruh warga pendidikan sama ada pegawai, pengetua, guru besar, guru, anggota kumpulan pelaksana serta semua pihak yang sentiasa memberikan sokongan secara langsung maupun tidak langsung bagi memastikan mutu perkhidmatan pendidikan selari dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Para penerima anugerah yang diraikan sekalian, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pengiktirafan yang diterima pada hari ini membuktikan bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab pasti akan dinilai dan dihargai. Kecemerlangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui pencapaian peribadi, tetapi dinilai melalui kemampuan kita memberikan manfaat kepada organisasi kita, rakan sekerja, murid dan juga masyarakat. Oleh itu,
teruslah menjadi suri teladan dan sumber inspirasi kepada warga kerja yang lain. Hadirin sekalian, saya juga ingin mengingatkan dalam kita mengejar kecemerlangan, nilai integriti, amanah dan keikhlasan hendaklah sentiasa menjadi asas kepada setiap tindakan kita. Kita mungkin berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kekangan, namun janganlah perkara tersebut melemahkan semangat kita untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. Laksanakanlah setiap tugas bukan hanya kerana tuntutan pekerjaan, tetapi kerana kesedaran bahawa setiap amanah yang dilaksanakan mampu memberikan perubahan besar kepada kehidupan seorang murid dan juga masa hadapan negara kita. Kepada penerima APC, saya berharap agar tuan-tuan, puan-puan terus maju ke hadapan. Berkongsilah ilmu dan pengalaman serta membantu membimbing rakan yang lain untuk menjadi yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Jadilah pemangkin kepada pembentukan budaya kerja cemerlang dalam organisasi masing-masing. Kejayaan tuan-tuan, puan-puan pada hari ini pasti tidak terpisah dengan sokongan ahli keluarga, rakan sekerja serta barisan kepimpinan organisasi yang menjadi tulang belakang kejayaan yang dicipta. Oleh itu, penghargaan dan ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang sentiasa memberikan dorongan, sokongan dan kerjasama kepada penerima anugerah ini. Saya mengharapkan pengiktirafan ini akan menjadi sumber motivasi kepada seluruh warga pendidikan daerah Kulai untuk terus meningkatkan prestasi, memperkukuh semangat kerja berpasukan dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Marilah kita sama-sama bergerak seiring, memikul amanah dengan penuh tanggungjawab serta memperkukuh iltizam untuk menjadikan pendidikan daerah Kulai terus unggul, berkualiti dan dihormati. Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, saya merakamkan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa yang terlibat, yang bertungkus lumus beberapa hari ini untuk memastikan majlis pada hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sama ada di pihak warga pendidikan, di PPD sendiri, warga sekolah dan juga kepada kumpulan PSKP kita yang telah memberikan persembahan dan mengiringi kita sepanjang majlis ini. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pasukan PSKP kita yang telah memberikan persembahan tadi dan ada lagi persembahan selepas ini. Sebelum mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan dua rangkap pantun. Pohon palas di tepian anjung, hinggap si camar mencari sisa. Tugas di galas, amanah dijunjung, menjadi penawar terukir jasa. Sirih didulang membawa mudik, sikir bertamu menjadi alas. Teruslah cemerlang insan pendidik, mulia jasamu tidak terbalas. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada kesemua 402 orang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang peringkat daerah Kulai. Semoga pengiktirafan ini menjadi pendorong untuk terus melakar kejayaan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis menekankan ucapan terima kasih dan majlis mempersilakan tuan untuk kekal berada di atas pentas serta majlis mempersilakan barisan tetamu kehormat untuk naik ke pentas bagi penyempurnaan Anugerah Sijil Perkhidmatan Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Kulai 2025. Dipersilakan.
Sidang hadirin sekalian, membuka tirai penerima pertama dipersilakan Muhammad Ramzan bin Abu Zarif. Majlis mempersilakan Alia binti Bohari. Mempersilakan Indumati anak perempuan S. Rajandran. Majlis mempersilakan Nur Rashidah binti Ibrahim. Dipersilakan juga Muhammad Nakib bin Ismail. Dipersilakan Nur Syamimi binti Muhammad Syafi'i. Penerima berikutnya Lau Shi Yin. Dipersilakan juga Rozana binti Panda. Penerima berikutnya dipersilakan Nur Zarina binti Kosrin. Dipersilakan Santi anak perempuan Vasupile. Majlis mempersilakan Salmah binti Matno. Dan dipersilakan Ros Malizawati binti Mat Jais. Seterusnya dipersilakan Marlia binti Mukri. Dipersilakan Zaihasra binti Ali. Dipersilakan Muhammad Zulkifli bin Husin. Dipersilakan Logeswari anak perempuan Mahendran. Dipersilakan Muhammad Faiz bin Ngasiman. Seterusnya Muhammad Fazrin bin Muhammad Jamal. Dipersilakan Siti Hasnah binti Abdul Hamid. Dipersilakan Nur Syairah binti Rosli. Seterusnya dipersilakan Ruzita binti Rasti alias Apandi. Dipersilakan Muhammad Nur Khairuddin bin Muhammad Aris. Dipersilakan Zakiyati binti Zakaria.
Seterusnya dipersilakan Nurul Huda binti Razali. Zaidah binti Mat Yusof. Hafilah binti Hamzah. Ahmad Nazri bin Selamat. Silakan Junaidah binti Muhammad Saleh. Seterusnya dijemput Hani Suzana binti Zahari. Seterusnya dijemput Nurul Azura binti Abdul Rahim. Seterusnya dijemput Hairani binti Sapawi. Seterusnya dijemput Mazura binti Mahta. Dijemput Rahayu binti Mat Taha. Seterusnya dijemput Muhammad Atif bin Alias. Majlis menjemput Naimah binti Hasan. Seterusnya dijemput Nur Azian binti Abu. Seterusnya menjemput Omar bin Nordin. Seterusnya jemput Nur Wazilah binti Senin. Seterusnya dijemput Nur Ain binti Hasan. Majlis mempersilakan Natasha Nabila binti Muhammad Salihin. Dipersilakan Nur Nadiah binti Mazilan. Dipersilakan Hidayah binti Awi. Majlis mempersilakan Muhammad Azmin bin Mahmud. Seterusnya dipersilakan Lim Sao Yong. Penerima seterusnya Syarmila, anak perempuan Baskaran. Dipersilakan Nurul Ain binti Wan Rashid. Majlis mempersilakan AG Muhammad Sagbik bin Rahim. Dipersilakan Nur Izzati binti Ramlan. Dan dipersilakan Suhaina binti Khalid.
Seterusnya dipersilakan Muhammad Khairul Syafiq bin Suhaimi. Dipersilakan Nurul Huda binti Abdul Aziz. Dipersilakan Rohana binti Muhammad. Seterusnya dipersilakan Zihan binti Paiman. Dipersilakan Nur Zalina binti Aman. Seterusnya Nur Hidayati binti Mat Basri. Dipersilakan Nazrin bin Rosli. Dipersilakan Nur Hayati binti Sarif Elai Syarif. Seterusnya Nur Aisyah binti Muhammad Nasir. Dipersilakan Nur Hanan binti Manaf. Dipersilakan Siti Hawa binti Kamaluddin. Nur Eza Azrin binti Syamsuddin. Siti Aisyah binti Hasim. Nur Izayatul Fazilah binti Zakaria. Siti Aini binti Hamzah. Roziani binti Rahim. Umiyatun binti Habib. Seterusnya dijemput di Sydney. Dijemput Ong Lei Ying. Seterusnya dijemput Nurul Syakira binti Ahmad Sabri. Seterusnya dijemput Zaizura binti Muhammad Shah. Seterusnya dijemput Syuhaida binti Sarif. Seterusnya dijemput Nurul Aida binti Awang. Seterusnya dijemput Nur Farahin binti Muhammad Syarani.
Seterusnya dijemput Siti Zubaidah binti Samijan. Seterusnya dijemput Muhammad Zainuddin bin Muhammad Dong. Seterusnya dijemput Muhammad Fuad bin Rahim. Seterusnya dijemput Masura binti Mansur. Dijemput Azlinda binti Abdul Rahman. Seterusnya dijemput Rafidah binti Zaini. Dijemput Nur Hidayu binti Sabran. Seterusnya Siti Nurbaya binti Yahya. Seterusnya dijemput Sazwani binti Ramli. Dijemput Nur Fatin Hadirah binti Mazlin Fauzi. Dijemput Nur Aini binti Omar. Seterusnya Kartina binti Sabirun. Dijemput Nurlida binti Muhammad. Penerima APC berikutnya dipersilakan Asmaliza binti Abdul Aziz. Penerima berikutnya dipersilakan Nur Seni binti Rahman. Majlis mempersilakan Azwin binti Mi'an. Juga dipersilakan Sharifah Rawzah binti Said Omar. Dipersilakan Ahmad Agus bin Saring. Penerima seterusnya dipersilakan Siti Marlina binti Sabran. Juga dipersilakan Nazilah binti Abdullah. Penerima berikutnya dipersilakan Zaki bin Din. Juga dipersilakan Nur Hisham bin Khalid. Penerima APC berikutnya dipersilakan Siti Aisyah binti Hasan. Juga dipersilakan Haslina binti Muhammad. Majlis mempersilakan Apiah binti Sidi.
Juga mempersilakan Siti Halimatul Nur binti Adam. Dipersilakan Nur Amirah binti Awang. Dan dipersilakan Robiatul Adiwi binti Ismail. Seterusnya dipersilakan Nur Azam bin Abdul Rahman. Dipersilakan Seri Ana binti Salikan. Dipersilakan Siti Khadijah binti Kamis. Seterusnya Muhammad Nazrin bin Mat Nordin. Dipersilakan Hawa binti Kusnin. Seterusnya dipersilakan An-Nur Najiah Husaini binti Husain. Dipersilakan Nur Hafizah binti Muhammad Nur. Seterusnya dipersilakan Muhammad Farid bin Muhammad Husni. Dipersilakan Syarina binti Sairan. Dipersilakan Latifah binti Rahmat. Dijemput Nur Syahidah binti Muhammad Suhaini. Dijemput Siti Saralina binti Rosli. Seterusnya dipersilakan Muhammad Zaini bin Syakban. Seterusnya dipersilakan Salmah binti Satu. Seterusnya dijemput Nur Ziyati binti Mat Saleh. Seterusnya dijemput Prem, anak lelaki Dharmalingam. Seterusnya dipersilakan Hartini binti Muhammad Khalid. Seterusnya dipersilakan Junirah binti Jaafar. Seterusnya dijemput Nur Safika binti Samsudin. Seterusnya dijemput Yap Sing Zin. Penerima seterusnya dipersilakan Muhammad Rizal bin Muhammad Ahyar. Seterusnya dipersilakan Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zaki.
Dipersilakan Ngok Chai Li. Dipersilakan Nurul Hana binti Mak Yusof. Dipersilakan Nurul Syahrini binti Kasian. Penerima seterusnya dipersilakan Muhammad Nafizuddin bin Muhammad Jafri. Seterusnya dipersilakan Viviante Pichen. Dipersilakan Lee Sui Eng. Seterusnya dipersilakan Mariana binti Ismail. Seterusnya Aida Enani binti A. Aziz. Dipersilakan Mariati binti Kemat. Dipersilakan Hou Li Ming. Seterusnya dipersilakan Puvaneswari, anak perempuan Naigam. Dipersilakan Rozaima binti Muhammad Kasmir. Seterusnya dipersilakan Masri bin Muhammad Fauzi. Hadirin sekalian, penerima berikutnya dipersilakan Muhammad Dayudi bin Abdul Ghaffar. Dipersilakan Syazwani binti Muhammad Nawawi. Penerima berikutnya dipersilakan Jurina binti Rampandi. Majlis turut mempersilakan Nurul Hidayah binti Ibrahim. Juga dipersilakan Nurul Ain binti Johari. Penerima APC berikutnya dipersilakan Wan Effendi bin Wan Ahmad. Majlis mempersilakan Ahmad Fakaruddin bin Jusof. Juga majlis mempersilakan Puteri Farah Farina binti Kodirin. Dipersilakan Nurul Umi Syuhada binti Ali Elias Mustafa. Dan dipersilakan Marlini binti Mahasan. Penerima APC seterusnya dipersilakan Cikgu Arif Aizuddin bin Idris.
Dipersilakan seterusnya Nurul Fatih Huda binti Malib. Seterusnya dipersilakan Zuraiza binti Abdul Samad. Dipersilakan Siti Bayati binti Muhammad. Dipersilakan Muhammad Zulkarnain bin Mat Salim. Seterusnya dipersilakan Sundaram anak lelaki Subramaniam. Penerima seterusnya dipersilakan Wan Mariza binti Wan Muhammad. Seterusnya dipersilakan Siti Nirwani binti Muhammad Amin. Penerima seterusnya dipersilakan Selvarani anak perempuan Palaniapan. Dipersilakan Siti Aida binti Mur Hazan. Seterusnya dipersilakan Ahmad Latifi bin Syafi'i. Dipersilakan Zulhelmi bin Zulkifli. Penerima seterusnya dipersilakan Salahawati binti Isa. Seterusnya dipersilakan Muhazim bin Ismail Tan. Penerima seterusnya dipersilakan Nasirah binti Muhammad. Penerima APC seterusnya dipersilakan Farahiza binti Hamzah. Dipersilakan Anizani binti Rusdi alias Rosdi. Seterusnya dipersilakan Naryanti binti Muhammad Suan. Dipersilakan Jahlalawati binti Japri. Dan penerima seterusnya Nur Salfarina binti Yahya. Majlis diteruskan, persilakan para meswari anak perempuan Celia. Seterusnya dipersilakan Rohani binti Matsuki. Dipersilakan Tuan Kamala Nora binti Tuan Putih. Dipersilakan Atiswari anak perempuan Ayasami. Penerima seterusnya dipersilakan Nur Irwani binti Mian. Dipersilakan Siti Nurihan binti Jasmi.
Dipersilakan Hairul Anwar bin Yaakob. Dipersilakan Nur Daliah binti Zamani. Seterusnya dipersilakan Nurul Hidayah binti Mistah. Dipersilakan Muhammad Hafif bin Abdul Kamal. Seterusnya dijemput Zurina binti Sarlan. Seterusnya dijemput Nik Zairil Amar bin Nik Yusof. Seterusnya dipersilakan Hazaliza binti Muhammad Hanif. Seterusnya dijemput Rohaizatul Azura binti Ansun. Dipersilakan Nurul Suhada binti Muhammad. Dipersilakan Fakrul Zaman bin Ramli. Seterusnya dipersilakan Nita binti Misbah. Dan penerima APC terakhir bagi sesi 1 dipersilakan Nur Fatihah binti Ahmad. Hadirin sekalian, majlis memberikan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Rahman bin Saleh, Pegawai Pendidikan Darul Kulai atas kesudian menyampaikan sijil anugerah perkhidmatan cemerlang sesi pertama kepada para penerima, dan sekali lagi kita beri tepukan kepada penerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 sesi pertama sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah kita menyaksikan detik-detik penuh penghargaan dan pengiktirafan, majlis berehat seketika. Tibalah masanya untuk kita menyantuni jiwa dengan alunan seni yang akan menyemarakkan lagi suasana majlis. Seni itu bahasa hati, irama itu denyut rasa. Apabila seni dan penghargaan bertaut, maka lahirlah kenangan yang sukar dilupakan. Hadirin hadirat akan disajikan dengan halwa telinga yang berjudul Pandang-pandang jeling-jeling, bertahta di hati, di sebalik rahsia, dan sejuta wajah mempersembahkan kumpulan kesenian PPD Kulai. Dipersilakan.
suka duka jauh terpisah, terbukalah rahsia cinta. Dinginnya hari itu dalam gerimis suasana, ketika cahaya mata dalam pelukan rindu menatap sejuta wajah. Bisik pelukan hawa itu sedih merayu di hatiku. Kemana dikau sayang, lelah terbaring bayang, mencarimu tiada. Keluhan hatiku ini, ku takut akan lupa lagi. Terbayang
mengejar bayangan wajahmu. Apakah aku lupa? Kembalian telah tiada. Kembalian telah tiada. Keluhan hatiku ini, ku takut akan luka lagi. Terbayang sejuta wajah, mana oh manakah dia, ingin ku bersamanya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas persembahan yang begitu memukau dan menyentuh sanubari. Sesungguhnya persembahan sebentar tadi bukan sahaja menghiburkan, malah menjadi cerminan kreativiti, bakat dan keindahan seni yang terus subur berkembang dalam masyarakat kita. Sekali lagi tepukan gemuruh kepada kumpulan kesenian PPD Kulai. Baik, kita akan bersedia ketibaan YB sebentar nanti. Mohon tuan-tuan dan puan-puan berdiri apabila pengumuman YB masuk ke dalam dewan. Cuba.